Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello everyone. Welcome back with us from Data MTV. I'm host Khairi. And I'm host Justina. Okay Kari, sebelum Ya. kita mulakan berbicara kita pada hari ini, jom kita selawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita bersama dengan seorang guru praktikum iaitu Cikgu Nizam yang telah pun selesai praktikum pada kali ini. Apa Yang khabar sangat Tuan bergaya, Nizam? tampan Khabar orangnya. baik, Alhamdulillah. Khairi dengan awak, apa khabar hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Hari-hari ceria. Hari-hari ceria. Sebab sekolahnya pun ceria. Mm-mm. Okey, baik. Sebelum tu, boleh Tuan Nizam memperkenalkan diri kepada penonton-penonton di luar sana? Okey, baik. Saya kenalkan diri saya secara ringkas lah. Nama saya Muhammad Airul Nizam bin Syahrul. Macam yang awak semua tahu, saya merupakan guru praktikum yang ditempatkan di sekolah ini dan akan menamatkan praktikum saya. Saya bermula pada Mei 2026 sehingga Julai 2026, lebih kurang 3 bulan. Lain-lain saya daripada Universiti Terbuka Malaysia ataupun lebih dikenali OUM lah. Dalam kalangan kita OUM. Lagi apa yang awak nak tahu pasal saya? Selepas praktikal ni, cikgu akan buat apa? Selepas praktikal saya rancang perancangan saya. Sebenarnya saya dah tamat dah. Saya sedang bekerja. Saya cuti tempoh 3 bulan, cuti bekerja untuk sambung belajar. Tempat kerja saya benarkan. Jadi lepas daripada tempoh praktikal ni, berkemudian rehat seminggu 2 dan naik kerja semula. Baiklah Tuan Nizam, terima kasih atas perkenalan diri sebentar tadi. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan bual bicara kita pada hari ini. Untuk soalan yang pertama, apakah cabaran terbesar yang cikgu hadapi sepanjang tempoh praktikum? Apakah cabaran terbesar yang saya hadapi dalam tempoh praktikum? Dan pertama kali menjejakkan kaki di Dato' M. Baik. Awak punya soalan pun dah nak mencabar saya untuk jawab. Okay, jadi saya pergi ke soalan yang kedua tadi dulu. Apa soalan dia? Apa Pertama kali pandangan, perasaan. Okey. Pertama kali datang Dato' M. Pandangan dan perasaan saya pertama kali datang Dato' M, saya teruja. Sebabnya yang pertama, seperti semua sedia maklum, seperti yang guru-guru maklumkan kepada saya, sekolah ni sangat selesa, sangat kondusif. Baik daripada orang kata dia punya warga sekolah dan persekitaran sekolah sendiri. Dan untuk saya pertama kali masuk sekolah yang macam ni. Maksudnya sekolah yang saya kata terlalu kondusif untuk kita yang berada di luar bandar. Sangat complicated. Ya. Lain-lain, kalau cabaran untuk diri saya sendiri, cabaran mengajar lah. Saya tak pernah ada background mengajar. Jadinya ini pertama kali dan saya anggap itu adalah salah satu amanah terbesar yang pernah saya dapat walaupun cuma 3 bulan. Sebab kalau saya salah mengajar, bermaksud saya salah mendidik. Saya salah mendidik, anak-anak murid saya dapat pemahaman yang salah dan keberhasilan murid pun berkemungkinan tak mencapai objektif sebenar. Baik. Itu jawapan saya untuk soalan yang setakat ini. Baiklah, untuk soalan kedua, saya nak tanya, apakah kenangan atau memori yang cikgu takkan lupa sepanjang cikgu bertugas di SMK Datuk Menteri? Ya. Kenangan dan memori yang saya takkan lupa banyak. Tapi antaranya yang boleh saya katakan lah, saya ambil satu je. Sekolah ni baik daripada pengurusan, pentadbir, guru, pekerja swasta, pekerja am, sangat membantu. Kita macam kita macam satu keluarga. Walaupun saya daripada orang kata saya ni mendatang, orang luar, awak tak kenal siapa saya. Saya masuk sini tapi saya diraikan macam ahli keluarga yang dah lama tak balik ke rumah. Awak faham kan? Ahli keluarga dah lama tak balik ke rumah. Bila mak bapak sambut, bila adik-beradik sambut macam mana keadaan dia. Friendly. Itu yang saya rasa. Ya, betul. Kekeluargaan tu sangat hangat. Baiklah. Yang ketiga, boleh Tuan Nizam beri kata-kata motivasi kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM terutamanya? Baik. Kata-kata motivasi untuk pelajar yang bakal menduduki SPM.
Pertama, buat sehabis baik. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah rasa malas nak belajar. Yang penting awak dapatkan result SPM paling terbaik. Sebab itu sekali seumur hidup. Ya, Dan itu betul. antara penentu awak nak ke mana. Apa awak punya membentuk kehidupan awak masa akan datang. Baiklah, terima kasih atas soalan dan jawapan sebentar tadi. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Bual bicara dah tiba ke penghujungnya. Terima kasih Tuan Nizam atas Sama-sama. temu bual sudi dalam Dato' M. Baik, sama-sama. Baiklah, kita akhiri bual bicara kita pada hari ini. Be the first and be the best. Bye-bye.